Weh, kita ada assignment nak kena hantar esok. Ha? Exam apa pula? Puan baru mesej. Esok pagi weh. Aku langsung tak buat apa lagi ni. Mami betul ke ni? Assalamualaikum semua. Jangan lupa hantar assignment akhir pada hari esok jam 8 pagi. Betul lah. Ha, sedih lah. Aku pun tak buat lagi ya. Sumpah aku tak ingat langsung. Kita nak buat macam mana ni? Okey, relax. Sekarang kita ada berapa jam lagi? Sekarang pukul 11 malam. Kita ada lagi 9 jam. Kalau hang buat lah ni, habis siap. Tak sempat weh. Kita kena buat report 15 muka surat. Tambah slide. Tambah video pembentangan lagi. Weh, hang ada kopi tak? Ada? Kenapa? Buat dia cawan biar tak tidur malam ni. Penat doh. Sekejap nak rehat. Weh, hang dah siap ke? Oh, aku dah siap paruh dah. Boleh lah. Rehat sekejap. Weh, hang dah off laptop ke? Ha? Mana ada aku off? Aduh, habis bateri weh. Hang siap? Ya, aku dah siap dah tadi. Weh, tak ada doh. Weh, siap lah. Sumpah tak ada weh. Aduh, kena buat balik. Ya Allah, hang tak backup ke? Aku ingat aku dah save dah tadi. Tapi mana pergi file ni? Tak mungkin hilang macam tu je. Okey, relax. Cuma cek dekat recycle bin. Tak ada weh. Habislah aku macam ni. Okey, sekarang kita ada dua pilihan je. Satu, kita kena cek software recovery tapi makan masa. Yang kedua, hang kena start balik dari awal. Ya Allah, aku dah buat banyak dah tadi. Takkan kena buat balik semua. Kalau hang nangis je weh. Lepas tu hang start buat balik. Sempat lagi ni kalau hang kat laju tu. Aku rasa macam nampuk je kepala sekarang kat dinding. Ya. Empuk lagi je. Ladi hang buat dulu. Aku teman hang. Aku banyak lagi ni nak buat ni. Weh, macam mana ni? Macam tu lah. Dah lah, jomlah pergi kelas. Kalau kita bantai pun, bukan boleh siap. Jom lah. Weh, nak ambil alas sampur ni kat ucara. Dia lah garang macam singa. Entahlah weh, kalau kita cakap laptop kita rosak, confirm dia sound kita balik. Kenapa tak buat awal-awal? Ha, kalau kita abang kena cedek bilik. Lepas tu, kalau dia tanya MC, kita ada ke? Betul juga no. Ada rasa lain tak? Ha, kita cakap kita tak boleh hantar sebab apa dia weh? Cepatlah. Sebab kita bodoh buat kerja last minute. Ha, ni betul. Ada siapa dah jujur. Weh, kenapa? Apa macam ni? Assalamualaikum semua. Tugasan saya ditangguhkan sehingga minggu depan. Kelas hari ini tiada kerana saya outstation. Kau jangan main-main. Ada apa kau main-main ke? Tak ada kan? Malam aku yang penuh sengsara ni sia-sia je. Bukan sia-sia. Ni penuh pengajaran. Aku rasa macam nak nangis. Tak apa si SD dah siap separuh. Dah separuh lagi. Kau nak pergi makan tak? Aku belanja. Tapi duit kau lah. Jom. Kalau kita buat sekarang ni siap Tak kot. sempat weh. Kita kena buat report 15 muka sebelah. Puan baru mesej. Esok pagi weh. Aku langsung tak buat apa lagi ni. Sama weh. Weh, nak buat apa ni kat Pusara?
Perasan tu bau busuk. Sebab Rupiah. Okay. Macam ni. Assalamualaikum semua. Tugasan saya